Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini, bumi ini, dan kemudian Allah jadikan Adam, Nabi Adam alaihi salam. Okey. Bila tarikh Nabi Adam turun, kan tak ada siapa yang dapat menjawab dia. Tapi kurang lebih mengikut ahli sirah, kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. Mungkin sebelum tu pun ada, mungkin sebelum tu pun sikit, ataupun kurang daripada tu pun sikit. Berdasarkan beberapa perkara, termasuk penempatan manusia tertua di dunia adalah di Jericho. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Kan? Maknanya bandar paling rendah di muka bumi dan paling tua di muka bumi. Tuan-tuan boleh search sekejap lagi. Kan? Jangan sekarang tengah ceramah. Sekejap lagi. The oldest and the lowest city in the world adalah Jericho. Kan? Jericho ni bandar yang paling tua dan paling rendah di muka bumi. Kenapa paling rendah di muka bumi? Dia tempatnya Allah Subhanahu wa taala terbalikkan kaum Nabi Lut. Terbalikkan kepada henyak muka bumi tu. Jadi kawasan itu maknanya memang rendah. Serendah 420 meter daripada paras laut. Itu paling rendah di muka bumi. So kalau kita turun tu macam kita sedang diving 420 meter daripada paras laut. Kan? Jadi maknanya paling rendah di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, antara yang paling menarik juga, saya baru balik daripada Iraq. Kan? Maknanya pergi ke sana, kan? Lawatan, buat kajian, kan? Sambil melihat. Ni malam esok pun akan terbang lagi pergi ke Iraq untuk sambungan kepada lawatan sana. Jadi dekat Iraq ni bandar lama. Lama-lama pun dia kerajaan Mesopotamia. Kerajaan Mesopotamia ni lebih kurang dalam 4,000 tahun sebelum Masihi lah. 4,000 tahun sebelum Masihi, lebih kurang 4,000 3,000 tahun sebelum Masihi. Dekat sana saya tengok satu bangunan yang agak zaman tu lah, orang Mesopotamia, tuan-tuan sekalian. Saya agak kagum jugalah, macam mana dia boleh buat bangunan yang macam luar biasa. Zaman itu macam orang pakai kayu lagi lah, pakai boat, pakai jerami lagi, tapi bangunan batu tu lah. Dipanggil zigurat ataupun zakorah, tempat dia memuja Tuhan terdahulu. Dia memuja Tuhan dia. Memang pelik tuan-tuan sekalian. Nanti search juga, jangan sekarang, sekejap lagi. Zigurat Ur ni tempat Nabi Ibrahim kena bakar. Kalau Iraq tu ada bandar Ur ni tempat Nabi Ibrahim dibakar sebelum Nabi Ibrahim pergi ke belah atas. Di Ur. Saya pun kagum, saya tengok situ. Saya jumpa dengan beberapa pensyarah profesor sana. Saya kata, saya hebat betul lah. Macam mana dia boleh buat? Apa kata Prof tu meninggalkan satu soalan pada saya. Dia kata, kami di sini ada bangunan. Kau pun kagum dengan bangunan, tapi orang tak jumpa. Tempat kamu bangunan tak ada, tapi orang ada. Kita kan jumpa Perak Man di Perak 11,000 tahun. Baru-baru ni jumpa satu lagi jenazah dekat Gua Musang, lebih kurang 14,000 tahun. Kan? Sana bangunan ada, orang tak ada. Jericho 10,000 tahun sebelum, maknanya 10,000 tahun, 8,000 tahun sebelum Masihi. Search, kita akan jumpa the oldest city in the world. Dia iktiraf, gali orang tak ada, sini bangunan tak ada, orang jumpa. Tuan-tuan boleh tak profesor depan saya bagi jawapan kenapa? Saya tak ada jawapan lagi. Tapi membuktikan adanya hubungan di antara tanah sana dengan tanah sini. Tuan-tuan petikaikanlah, tak kisah, tak kisah pun. Tapi maknanya orang ada di sini tau. Perak Man, maknanya dan di sana tu bumi para anbiya, bangunan ada, tapi orang tak ada. Iraq bangunan ada, orang tak ada. Piramid Mesir baru. Piramid Khufu 2,500 tahun sebelum Masihi, baru. Ni kita cerita 8,000 tahun sebelum Masihi tau. Piramid baru di zaman Mesopotamia. Lepas Nabi Adam AS lebih kurang dalam maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Kemudian zaman Nabi Nuh, maknanya dunia ni di reset balik. Waktu tu
Zaman Nabi Nuh tak ada catatan mengenai manusia. Zaman itu dipanggil Ubaid period. Kejap lagi search Google apa tu Ubaid period. Saya bukan suruh belajar dekat Google sebagai knowledge review. Mana at least kita tambahkan pengetahuan, nanti nak tahu lagi. Jadi saya sebut istilah-istilah ni, tuan-tuan boleh search sendiri maknanya Ubaid period. Lepas Ubaid period barulah timbul Mesopotamia dan juga Mesir Lama. Dua tu. Itu ada catatan mengenai manusia. Sebelum tu catatan kita hilang. Sebab tu piramid dia ada catatan mengenai orang-orang terdahulu. Dekat Mesopotamia dia ada nama satu raja nama Gilgamesh. Gilgamesh ni dia ada Epic of Gilgamesh. Dia ada catatan orang terdahulu, pernah berlaku banjir besar, dia ada catatan orang terdahulu. Dekat piramid dia ada gambar kapal terbang. Tuan-tuan nanti search aeroplane inside pyramid. Ada gambar helikopter, ada gambar adakah untuk akan datang ataupun cerita-cerita orang terdahulu yang sebelum dia. Ini benda-benda misteri alam yang kita boleh jadikan bahan berfikir. Kenapa belum benda tu ada? Orang ada di sini, tapi bangunan dekat sana. Tak kisahlah mungkin tak jumpa lagi orang kat sana, tapi tak boleh nafikan tanah Nusantara kita ni hubungannya dengan tanah-tanah sebelah sana. Sebab orang ada. Orang ada. Bangunan tak ada. Sana bangunan ada, orang tak ada. Macam mana tuan-tuan sekalian? Macam mana boleh dekat sini? Itu zaman Nabi Adam AS. Kalaulah Jericho tu 10,000 tahun sebelum Masihi, 8,000 tahun sebelum Masihi, Jericho the oldest city in the world, mana bangunan ada di sana, runtuhan-runtuhan ada di sana, dan orang ada di sini, kita tak boleh nafikan hubungan tu ada. Sebelum ini belum cerita pasal Melayu ke apa semua. Sebab dulu tak ada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ni dinisbahkan antaranya daripada keturunan. Katakan satu orang tu nama keturunan dia atau keturunan Said mula kan. Keturunan Rasulullah, ada satu tokoh yang bagus, Al-Atas, jadi nama Al-Atas macam tu Ada kadang-kadang sebab perangai dia. Contoh orang Arab. Orang Arab ni Araba, pindah, orang panggil orang Arab. Ada diistilahkan sebagai keturunan, contoh Bani Israel. Israel ni kepada Nabi Ayub, Nabi Yakub AS. Yakub tu nama lain dia adalah Israel. Yakub Elias Israel, Bani Israel. Ada yang digelar bangsa itu dengan nama tempat. China contohnya. Mana dapat China? Daripada nama tempat. Indus, India, daripada lembah Indus. Kalau kita search kajian orang Melayu, mana dapat nama Melayu tu? Daripada Himalaya dan sebab itu antara pandangan tuan-tuan boleh baca, knowledge review banyakkan. Bila banyak baca, barulah tahun depan saya datang lagi sedap dia ceramah. Jadi ada basic Orang yang petikai ni dia tak ada basic. Sebab itu dalam hadis, maknanya dalam kata-kata hikmah Arab pun disebut al-mar'u adu bima jahilah. Orang dia akan memusuhi benda dia tak tahu. Kalau dia ada sifat sombong, dia akan memusuhi benda dia tak tahu. Merepeklah, mengarutlah. Padahal dia tak pernah dengar. Okey. Jadi hubungan Nusantara kita dengan tanah-tanah belah Arab tak dinafikan. Orang ada, bangunan tak ada. Macam hubungan tu, tuan-tuan tolong cari. Nanti setahun lagi saya datang, kita bincang lagi Okey. Jadi maknanya zaman Nabi Adam AS.